Animasi ini adalah bab 2 sejarah tingkatan 3 by otak kita. Tahun 1786. Di perairan Pulau Pinang yang permai, Hamid yang berusia 15 tahun belajar seluk-beluk perdagangan di atas perahu milik mentornya, Pak Saleh. Pulau itu, sebutir permata dalam mahkota Kesultanan Kedah, hidup makmur sebagai pelabuhan persinggahan bagi pedagang dari Lingga. Namun, bisikan resah mula kedengaran di jeti dan pasar. Sultan Abdullah, pemerintah Kedah, sedang runsing. Kerajaannya diancam oleh kuasa Siam dari utara. Ancaman Siam semakin hari semakin nyata. Dalam keadaan terdesak, Sultan Abdullah mencari bantuan daripada Syarikat Hindia Timur Inggeris, SHTI, melalui seorang pedagang bernama Francis Light. Baginda menawarkan Pulau Pinang sebagai pangkalan bagi SHTI, dengan satu syarat, British mesti melindungi Kedah daripada serangan Siam. Pak Saleh menasihati Hamid, janji orang asing jangan dipegang bulat-bulat, Hamid. Hati-hati dengan muslihat mereka. British menaikkan bendera Union Jack pada 11 Ogos 1786 dan Francis Light menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island. Namun, apabila Siam benar-benar menyerang, kapal-kapal perang British yang dijanjikan tidak kunjung tiba. SHTI enggan membantu. Sultan Abdullah sedar baginda telah terpedaya. Hamid melihat para pahlawan Kedah bersiap sedia di seberang perai, wajah mereka tegang menahan marah. Angkatan Kedah cuba mengambil semula pulau itu tetapi tewas. Akibat kekalahan itu, pada tahun 1791, Sultan Abdullah dipaksa menandatangani perjanjian yang secara rasmi mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang. Tidak cukup dengan itu, pada tahun 1800, Gubernur George Leith mendesak Sultan Kedah yang baharu, Sultan Diauddin, 1798 hingga 1804, menandatangani perjanjian dengan British. Perjanjian ini membolehkan British menduduki seberang perai yang kemudiannya dinamakan Province of Wellesley. Tahun-tahun berlalu, Hamid kini seorang pemuda. Dia dan Pak Saleh berlayar ke selatan. Berita tentang sebuah pelabuhan baharu yang dibuka oleh British di Singapura, sebuah wilayah Kesultanan Johor Riau, tersebar luas. British perlukan pangkalan baharu selepas terpaksa memulangkan Melaka kepada Belanda selepas Perang Napoleon tamat. Mereka mahu menyaingi Belanda di Betawi, jelas Pak Saleh kepada Hamid. Pada Januari 1819, seorang pegawai British bernama Stamford Raffles dan William Farquhar tiba di Singapura. Dia berhadapan dengan satu masalah, Sultan Abdul Rahman yang memerintah Kesultanan Johor Riau mempunyai hubungan baik dengan Belanda. Stamford Raffles menggunakan tipu helah. Dia memujuk Temenggung Abdul Rahman, pentadbir Singapura, untuk membawa Tengku Hussein, putera sulung yang diketepikan daripada takhta, ke Singapura. Kemudian baginda diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau dengan gelaran Sultan Hussein Muhammad Shah. Dengan termeterainya perjanjian 6 Februari 1819, British secara rasmi bertapak di Singapura. Empayar Johor Riau yang agung kini terbelah dua. Sultan Abdul Rahman kekal di Lingga di bawah pengaruh Belanda, manakala Sultan Hussein bersemayam di Singapura di bawah naungan British. Kuasa British dikukuhkan lagi melalui perjanjian 2 Ogos 1824, yang mana Residen Singapura, John Crawford, 1823 hingga 1826, menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman menyebabkan Singapura diserahkan kepada British buat selama-lamanya. Pada 17 Mac 1824, pertikaian antara British dan Belanda di alam Melayu akhirnya tamat. Mereka menandatangani perjanjian London 1824. Hamid, yang ketika itu berada di Melaka, mendengar berita itu daripada para pedagang. British menyerahkan Bangkahulu di Sumatera kepada Belanda, dan sebagai balasan, Belanda menyerahkan Melaka kepada British. Dunia Melayu kini dipisah-pisahkan oleh garisan pengaruh di atas peta yang dilukis beribu-ribu batu jauhnya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1826, British menyatukan Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura di bawah satu unit pentadbiran. Ia dinamakan Negeri-Negeri Selat, bertujuan untuk menyeragamkan pentadbiran dan menjimatkan kos. Bagi Hamid, ia ibarat 3 butir permata yang diambil dari 3 mahkota berbeza, lalu dicantum menjadi seutas rantai milik orang asing.
Pentadbiran negeri-negeri selat pada mulanya diletakkan di bawah SHTI 1826 hingga 1857 dengan pusat pentadbiran dipindahkan dari Pulau Pinang ke Singapura pada 1832. Selepas SHTI dibubarkan pada 1858, ia diletakkan di bawah Pejabat India 1858 hingga 1867, di mana undang-undang British dikuatkuasakan di negeri-negeri selat. Para pedagang dan penduduk tempatan merasa tidak puas hati. Undang-undang digubal di tempat yang jauh dan kebajikan mereka sering diabaikan. Kita ditadbir oleh orang yang tidak pernah menjejakkan kaki ke tanah ini, keluh Pak Saleh. Rasa tidak puas hati memuncak. Pedagang membantah cadangan pejabat India untuk mengenakan cukai pelabuhan dan menggantikan mata wang dolar Sepanyol dengan rupiah. Mereka juga marah kerana negeri-negeri selat dijadikan tempat buangan banduan dan pejabat India juga gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina. Desakan dibuat agar pentadbiran dipindahkan. Hamid dan rakan-rakan pedagangnya menandatangani surat rayuan untuk dihantar ke London. Akhirnya, pada 1 April 1867, selepas desakan berterusan, negeri-negeri selat diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan pentadbiran negeri-negeri selat dipindahkan dari pejabat India ke pejabat tanah jajahan di London. Hamid, yang kini sudah dimamah usia, duduk di tepi pantai sambil mengenang kembali perubahan besar yang telah disaksikannya. Dari tipu helah di Pulau Pinang sehinggalah perpecahan sebuah empayar, angin perubahan telah meniup kencang, mengubah wajah Selat Melaka buat selamanya.